Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Ashraf bin Roslan. Pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan refleksi pengalaman saya sepanjang latihan mengajar yang dikaitkan dengan topik minggu ini, iaitu psikologi dalam konteks pengajaran. Sepanjang sesi pengajaran saya bagi topik formula dan persamaan kimia tingkatan 4, saya telah berhadapan dengan satu situasi di mana sebahagian daripada murid menunjukkan kurang minat dalam pelibatan kelas, di mana hal ini dapat dilihat apabila terdapat setengah murid yang tidak memberi perhatian sepenuhnya, kurang memberikan respon apabila ditanya soalan, serta menghadapi kesukaran untuk memahami sesetengah konsep yang diajar. Walaupun telah memberikan penerangan dan contoh, tapi masih terdapat murid yang tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Situasi ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor yang saya dapat ungkapkan, iaitu berkait rapat dengan aspek psikologi pembelajaran murid, iaitu antaranya ialah perbezaan tahap kognitif dalam kalangan murid, di mana ada murid yang masih belum menguasai konsep asas seperti formula kimia dan pengiraan mol. Selain itu, motivasi intrinsik murid juga memainkan peranan penting, di mana terdapat murid yang kurang berminat terhadap subjek kimia itu juga menyebabkan mereka tidak memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas. Di samping itu, gaya pembelajaran murid yang berbeza juga turut mempengaruhi kefahaman mereka. Ini dapat diterangkan di mana ada murid lebih mudah memahami melalui konsep visual atau aktiviti berbanding penerangan secara lisan sahaja. Kaedah pengajaran saya pada ketika itu ialah lebih berfokus kepada pendekatan berpusatkan guru, juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada kurangnya pelibatan aktif murid. Daripada pengalaman ini, saya juga mempelajari bahawa setiap murid mempunyai keupayaan dan minat serta gaya pembelajaran yang berbeza. Oleh itu, sebagai seorang pendidik, sebagai guru, adalah sangat penting untuk saya sendiri memahami aspek psikologi perkembangan dan pembelajaran murid agar pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat memenuhi keperluan mereka. Saya juga menyedari bahawa pengajaran yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada penyampaian isi kandungan, tetapi juga ia melibatkan penglibatan aktif murid serta keupayaan guru, iaitu saya sendiri, untuk menarik minat mereka dalam kelas untuk mendapatkan proses pembelajaran yang bagus. Bagi penambahbaikan pada masa hadapan, saya bercadang untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengajaran dan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, iaitu perbincangan kumpulan atau aktiviti secara hands-on. Selain itu, saya juga akan mengaplikasikan pendekatan konstruktivisme, di mana murid diberi peluang untuk membina sendiri kefahaman mereka melalui pengalaman pembelajaran. Penggunaan bahan bantu mengajar, iaitu BBM, yang lebih menarik seperti kad formula, video atau simulasi juga akan dititik beratkan bagi membantu meningkatkan lagi kefahaman murid di dalam kelas. Di samping itu, saya juga akan menjadikan soalan-soalan mengikut aras kebolehan murid itu sendiri, serta menggunakan peneguhan positif bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan mereka dalam pembelajaran. So, daripada pembelajaran itu, kesimpulannya, pemahaman terhadap psikologi dalam konteks pengajaran amat sangat penting dalam membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pengajaran yang lebih berkesan. Hal ini kerana setiap murid mempunyai pemahaman yang berbeza dan memerlukan pendekatan yang bersesuaian bagi memastikan mereka dapat mencapai objektif pembelajaran yang bagus atau yang baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.